Kita teruskan untuk bahagian ke-7. Okey, formula AMP, formula molekul dan formula struktur untuk alkohol. Okey, jadi macam biasa kita ada bilangan karbon. Okey. Masih lagi sama. Kalau 1 met, 2 et dan seterusnya. Jadi formula AMP untuk alkohol adalah CnH2n tambah 1 dan di belakangnya ada OH. Okey. CnH2n tambah 1 OH. Nama kalau dia satu karbon met. Jadi kalau di alkohol metanol. Okey. Jadi formula molekul met maksudnya C-nya ada 1. Jadi C 1 H2 darab 1 tambah 1 OH. Kita akan dapat C H3 OH. Jadi formula strukturnya tulis 1 sejak C. Okey, lepas tu buat ikatannya ada 4. Okey, yang lain kita letak H1 tu kita letak OH. Jadi di sini kamu kena pastikan yang C terikat dengan CO. Okey, C ikatannya ini menyentuh CO, bukan di tengah-tengah, bukan menyentuh CH. Dia mesti menyentuh CO sebab CO dia punya ikatan mesti 2, CH mesti 1. Okey, ini formula molekul, formula struktur untuk metanol. Okey, contoh yang kedua, kita ambil etanol. Jadi formula molekulnya CN, N-nya ada 2. Okey, H2 darab 2 tambah 1 OH. Jadi C2H5 OH. Okey, formula strukturnya kita lukislah C. Okey, C. C ada 2 lah. Okey, lepas tu di antaranya ni adalah single bond. Okey, semua letak single bond. Okey, C karbon ini sudah cukup semua 4 ikatannya. Kita letaklah H 5, 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi kita letak OH. Jadi inilah formula struktur untuk etanol. Jadi OH ini boleh letak di sebelah sini. Di mana-mana pun, OH ini boleh berada di mana-mana. Tidak kisah. Yang penting C terikat dengan CO. Okey, formula macam biasalah CnH2n tambah 1 OH. Okey, kesalahan melukis yang selalu pelajar buat. Okey, ada nampak tu ikatan C dia di antara O dengan H. Okey, tidak boleh lukis begitu. Atau C terikat dengan CH. Tidak boleh CC terikat dengan CH. Okey, CC terikat dengan CO. Macam yang cikgu tunjukkan di awal-awal tadi, mesti begini. Okey, itu sahaja untuk alkohol. Tamat bahagian ke-7, bahagian ke-8 kita akan tengok asid karboksilik.